Apa? Saya boleh menerima hati ataupun organ yang lain pada orang lain? Ataupun orang yang sudah meninggal dunia? Pelik tu. Betul ke tak betul ni? Jangan lupa anda ikuti podcast istimewa, podcast kat sini My Singgah bersama saya Abang DJ selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi. Hebat kita bersatu. Kat sini bukan sekadar talking about personal challenge. Those are the personal challenge. There's no such thing as tak ada benda yang mustahil lah. Depan tu kalau penguin tempat sejuk, depan tu dia ais lah. Betul juga. I tak boleh nak proses itu ni. Baiklah, Assalamualaikum, selamat pagi dan apa khabar semua bersama saya. Terima kasih kerana anda tetap setia menyaksikan podcast istimewa, podcast kat sini di mana lagi? My Singgah, My. Apa khabar semua anda di luar sana yang saksikan? Kami sekarang berlintah langsung khas untuk anda. Dan kita menampilkan dua tetamu istimewa, iaitu siapakah tetamu ini? Apa kata kita terus berkenalan lah dengan tetamu kita yang ada. Jadi saya nak menampilkan yang mana satu? Yang bunga ke atau yang kumbang nak perkenalkan diri? Silakan. Okey. Saya Anand. So nama sebenar saya Anand. Dan saya seorang penerima organ bawah pinggang dari baby. Dari ibu saya. Dari ibu. Yang istimewanya ibu saya berumur 65 tahun semasa dia buat organ donation tu. Dan seterusnya, ahli panel kita yang kedua, silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Siti Rahaya Abdullah, lebih dikenali dengan nama Bear, berumur 35 tahun dan saya adalah penerima organ daripada penerima kadaverit. Jadi kita dah berkenalan lah dengan dua orang ahli panel kita. Kita nak tanya lagi. Di sebalik ataupun sebelum mereka ni menerima organ yang diremakan daripada seorang daripada ibunya sendiri, seorang lagi pada orang yang telah meninggal dunia atau mati otak ya. Jadi kita nak tanyalah kepada saudara Anand sendirilah ya. Jadi sekarang buat kerjaya sebagai apa dan bagaimana, pada umur berapa rawatan dialisis bermula pada Bro Anand? Okey. Sebenarnya dialisis yang saya buat selama 3 tahun, hampir 3 tahun. Ia bermulanya dengan didapati saya terima penyakit masalah imun. Iaitu IgA nephropathy. Okey, ia salah satu penyakit yang imun badan kita sendiri yang akan serang badan kita sendiri. Dia akan pilih salah satu organ dan dia akan serang. Itu yang saya dapat terima. So saya buat dialisis selama hampir 3 tahun sebelum saya buat transplant yang dikurniakan oleh ibu saya. Ibu. Masa tu ibu tu berumur 65 tahun tadi. Ya, betul. Wow, sekarang umur dah 68 tahun. 66 tahun. So bagaimana dengan keadaan ibu Anand sekarang? Dia aktif, sangat sihat, kuat. Seperti tak ada yang dia buat transplant, dia macam hidup Seperti orang normal, biasa. seperti normal, sangat normal, sangat normal. Sangat aktif, boleh dikatakan lebih aktif. Sebab selepas transplant, pemakanan kita, nutrisi yang kita ambil, kita lebih ketara dan lebih precise dengan apa yang kita makan. Bukan seperti sebelum kita boleh makan apa-apa. Kali ini pun kita masih boleh makan, tapi kita lebih berwaspada yang apa yang kita makan. Jadi jadikan hidup kita lebih pada healthy lifestyle. Yes. Itulah, ini membuktikan bahawa kalau kita dah menjadi penderma, kita juga dapat meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Sangat biasa dan menjadi luar biasa. Saya langsung dapat membantu, seorang ibu dapat bantu anaknya meneruskan hidup ke nyawa kedua. Dan pastinya ada sesuatu yang juga yang ahli panel kita nak sampaikan. Pada umur berapa Puan Bel menjalani rawatan dialisis pula?
Saya menjalankan rawatan dialisis bermula pada umur 20 tahun. Waktu tu saya tak tahu punca, saya koma hampir 3 bulan. Selepas sedar, doktor nak buat biopsi lah untuk mengenal pasti punca penyakit saya lah yang menyebabkan buah pinggang saya. Dan selepas buat biopsi, dapat result dan doktor mengesahkan tu berpunca daripada lupus nephritis. Dan lupus nephritis itu adalah salah satu penyakit autoimun juga yang berada dalam kategori sistemik lupus, SLE. Dan saya dialisis, memulakan rawatan dialisis dengan CAPD selama 5 tahun 6 bulan sebelum bertukar kepada rawatan hemodialisis dalam tempoh 7 tahun 3 bulan sebelum nama saya dipanggil lah untuk menerima organ tersebut. Itulah, terima kasih di atas perkongsian dari sesi yang pertama untuk kita punya sembang santai dalam podcast kat sini. Mai singgah, terima kasih kepada anda yang saksikan kami. Jangan lupa saksikan di YouTube kat sini dan juga saluran media sosial yang ada mengenai kat sini dan juga mengenai penemuan organ. Dan seterusnya, seperti yang saudara yang baru saja saksikan kami buat pertama kali dalam siaran ini dengan tajuk yang kita angkat, Nyawa Kedua Teknologi Transplant dan Harapan Baru, bersama kedua ahli panel kita iaitu saudara Anan dan juga Puan Abel. Nama sebenar Puan Siti Rahayu. Nama mereka Puan Abel lah, senang ingat. Jadi kita ke soalan yang kedua. Bagaimana rutin harian saudara Anan menjalani kehidupan semasa menjalani dialisis? Adakah terbatas pergerakannya atau macam mana? Selepas saya dapati buat biopsi di hospital dan didapati penyakit autoimun, saya disarankan untuk buat dialisis dan saya pilih untuk buat CAPD, iaitu sejenis dialisis yang menggunakan sistem air yang buat dari luaran. Yang satu lagi hemodialisis yang buat melalui darah. Yang CAPD, sistem air yang saya buat ni, dia kena buat 4 kali satu hari. Setiap 5 hingga 6 jam setiap hari. Jadi semasa buat rutin tu, dia akan sampai 4 kali satu hari. Dan malam kita akan simpan air itu sampai esok pagi dia akan keluar balik. Pada mulanya kita buat 4 jam atau 5 jam sehingga 6 jam. Dan masa yang sangat singkat. Buat masa saya tak dapat pergi kerja. Maksud saya hanya buat kerja part-time sebab hanya 4 jam. Dan proses yang saya buat dialisis ni pun dia ambil masa lebih kurang 1 jam. Lebih kurang 40 minit hingga 1 jam. Jadi dalam 5 jam ni, 1 jam saya buat dialisis, balance ada 4 jam saja. Perjalanan di KL bawa kereta, memang kalau kita nak sampai satu tempat pun dah 1 jam. Betul. Balik dah 1 jam. Dan 1 jam saja tak ada orang bagi kerja. Jadi saya buat kerja part-time dan saya dapat lepas selama 3 tahun ni dengan hanya buat kerja part-time. Tapi ramai di luar sana hanya dengan buat dialisis CAPD, dia orang mampu buat kerja lebih aktif. Mungkin CAPD yang saya buat tu badan saya tak tahan. Jadi beruntunglah kepada anda di luar sana yang masih kekal sihat, masih kekal cergas. Apa kata anda juga berikrar sekarang menjadi sebagai perikrar penerima organ. Anda boleh berikrar dan menerima organ anda selepas meninggal dunia. Jadi kalau ada ahli keluarga yang terdekat, anda boleh berikrar untuk menolong mereka yang memerlukan, terutama pada ahli keluarga terdekat lah. Anda boleh menermakan organ seperti buah pinggang dan juga sebahagian hati lah. Maknanya kalau organ-organ yang lain tu selepas anda meninggal dunia, anda boleh dermakan kepada sesiapa sahaja. Itu ada satu niat yang murni sebagai anda menjadi pengikrar derma organ, kerana tanpa tiada pengikrar, penerimaan organ tidak akan berlaku. Dan tanpa persetujuan waris juga usaha ini akan jadi sia-sia. Jadi itulah dia tema Warisku Hormati Ikrarku, sempena 50 tahun isu penerimaan organ di Malaysia. Tema ini diangkatlah supaya
niat murni orang yang berikrar ni supaya dapat menyampaikan kepada ahli keluarga mereka lah. Bila mereka dah tak ada, bila pengikrar dah tak ada meninggal dunia, organ-organ ini dapat didermakan pada pesakit, pada mereka yang benar-benar memerlukan. Jadi bagaimana pula dengan Puan Bel lah, kehidupan rutin harian, adakah mengganggu dari segi kerjaya ataupun dari dari segi kita nak menjalani seperti yang Saudara Anan cakap tadi kan, dia kena berapa jam untuk realisi semua, adakah apa yang pula dialami oleh Puan Bel? Yang saya cakap sebelum ni, saya memulakan rawatan dialisis saya dengan CAPD juga, rawatan air. Hanya bertahan 5 tahun 6 bulan disebabkan komitmen lah. So saya tak boleh nak komit dengan CAPD juga, yang maksudnya dalam tempoh sejam tu kita kena buatlah proses prosedur tu dengan penuh disiplin, dan banyak aktiviti sebenarnya yang terkendala juga, sebab nak pergi kerja, balik kerja juga macam tu kan. Samalah kita punya ini apa yang kita rasa. Tapi tak semua orang yang mengalami seperti inilah, ada yang sesuai. Macam sekarang kebanyakan office-office, tempat kerja pun diorang dah menerima pekerja diorang untuk buat inilah CAPD tu dekat office. Disediakan jugalah tempat yang bersih untuk, sebab CAPD ni dia betul-betul kena menjaga kebersihan lah. Kemudian bila saya tak boleh nak komit, saya tukar kepada hemodialisis, sejenis cuci darah lah. So di situ kita kena buat tapak fistula, dan buat tapak fistula, pergi ke pusat dialisis, dan nurse akan bantu kita selebihnya lah, untuk primary medicine apa semua. Dan selama 4 jam tu kita akan membuat rawatan lah untuk pembersihan darah apa yang kita makan. Tapi dalam tempoh dialisis, macam Anan cakap, kita boleh makan apa saja. Ya boleh. Tapi sesuai dengan keputusan darah yang kita dapat tu jugalah. So tidak boleh melanggar juga makan. So waktu saya melakukan cuci darah tu, alhamdulillah keadaan okey. Dan sebelumnya saya tak pernah terfikirlah untuk pasal derma organ ataupun menerima organ ni. Jadi saya hanya enjoy dengan rawatan saya, supaya tak ada bebanan atau stres semasa melakukan rawatan tersebut. Baiklah, kita terima kasih kepada Puan Bel atas perkongsian yang sangat menarik, dan pastinya ada lagi banyak yang kita nak kongsikan pada anda yang saksikan di podcast Kat Sini Mai Singgah. Apa kata kita berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini, dan selepas ini anda akan saksikan cara-cara untuk mendaftarkan diri anda sebagai pengikrar perlumbaan organ dari Pusat Sumber Transplant Nasional. Kita akan kembali lagi selepas ini. Ya, terima kasih Malaysia kerana terus bersama saya Abang DJ dalam podcast Kat Sini Mai Singgah dengan tajuk Nyawa Kedua Teknologi Transplant dan Harapan Baru. Bersama kedua ahli panel kita ada Bro Anan dan juga ada Puan Bel. Itu dia. Bro mereka semua in the house mengenai derma organ yang telah menerima organ buah pinggang. Dan satu daripada ibu dan satu lagi daripada penderma yang sudah mati otak. Dan hari ini kita nak tanya juga, malah kita di zaman teknologi ni kan, nak tanyalah kepada dua ahli panel kita
yang baru-baru kita pergi ke minggu kesedaran organ di Nasib Sitiwangsa tu, yang tim kat sini tu, tim kat sini tu pun dah buka apps lah. Jadi tahniahlah kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudah pun membuat turun download apps kat sini. Terima kasih banyak, tahniah. Dan juga telah membuat boleh dapat hadiah lagi tu. Dapat hadiah lagi. Dan kita nak tanyalah kepada Bro Anand kita penggunaan teknologi pula untuk mempromosikan lagi kempen waktu ni. Apa pandangan pada Anand? Buat masa ni kerajaan kita sarankan atau lebih inginkan yang masyarakat Malaysia buat penerimaan organ melalui aplikasi MySejahtera. Memang ada ikon di sana yang boleh buat organ donation pada setiap seluruh Malaysia yang memiliki MySejahtera. Ya. Jadi macam Puan Bel ni ada gunakan teknologi juga digital untuk mempromosikan kempen atau beri penerangan info kepada rakan-rakan kita di luar sana. Macam mana? Kalau saya tak ada, tapi ramai kawan-kawan saya yang membuat pendedahan jugalah mengenai kempen penerimaan organ ni. So macam kami ni daripada Persatuan Wira Transplant Malaysia lah. So dekat dalam grup tu bukan setakat hanya penerima organ, tapi juga ada ahli-ahli daripada kalangan orang biasa dan juga yang dialisis. So grup tu untuk support memberi sokongan kepada ahli-ahli yang belum menerima organ dan waris-waris yang belum mendaftar. Kita bagi sokongan untuk mereka lebih alert lah. So kita sebagai penerima ni akan support juga diorang. Apa yang berlaku sebenarnya selepas dialisis, selepas transplant tu. So sebab macam saya sendiri pernah mengalami dimomokkan dengan bila transplant ni banyak yang terbatas, banyak itu, banyak ini, banyak komplikasi. Tapi bila saya sendiri menjadi penerima organ, alhamdulillah setakat ni semuanya berjalan lancar dan saya tak perlu buat dialisis lagi lah. Jadi mana cara nak menyertai wira transplant ni? Ada aktiviti ke? Ada aktiviti yang dibuat ke? Yang Persatuan Wira Transplant Malaysia, kita menjalankan aktiviti di Tasik Sitiwangsa setiap Ahad akhir bulan, minggu keempat Ahad Tasik Sitiwangsa. Kita ingin sambut lebih ramai pesakit dialisis ataupun transplant, orang awam. Kita perlukan sokongan ni. Tujuan kita buat wira transplant ni untuk lebih buat kesedaran terhadap penerimaan organ untuk menjalankan kehidupan kesihatan yang biasa, normal, aktiviti seperti exercise, berjalan. Kita juga disertai bersama ramai doktor, pakar-pakar seperti surgeon, konsultan untuk jantung, liver, buah pinggang, tulang. Ada yang nurse-nurse yang juga berserta dengan kita. So kita dapat bincang sesama sendiri dan lebih lanjut lagi macam mana nak mengelakkan lagi, lebih terukkan lagi penyakit dialisis ke, penyakit buah pinggang ke, apa-apa penyakit yang kita tengah hadapi, ataupun cara untuk menjalankan kehidupan yang lebih sihat supaya elakkan dari segala penyakit. Serta kalau sesiapa yang terdapat seperti saya ialah autoimmune seperti kita dua, memang kita tak fikir macam mana kita dapat. Dia imun kita dia terbalik dan serang, tak tahu bila, tak tahu siapa akan berisiko tinggi sebenarnya untuk autoimun ni, sebab dia boleh aktif bila-bila masa. So di situ akan ada doktor-doktor jugalah yang akan datang dan kita akan lebih dekat lah, kita akan face to face dengan doktor. Apa yang kita nak tanya yang sebelum ni susah untuk kita tanya di hospital atau di media sosial, doktor tu sendirilah. So di situ doktor akan menjawab lebih santai dan mungkin lebih difahami. Jadi inilah peluang kepada anda rakyat Malaysia yang berminat untuk menyertai
Wira Transplant grup ini, anda boleh layari yang tertera di bawah untuk dapatkan info lebih lanjut. Dapat kita dapat mengeratkan silaturahim antara ahli dan terus dapat bertanya bertanya terus kepada pakar yang ada serta acara tersebut. Ya, betul. Satu langkah yang terbaik untuk kita kekalkan hidup sihat dan dapatkan info yang manfaat. Dan seterusnya kepada Puan Bel lah, Puan Bel. Mungkin ada pernah mengalami apa-apa cabaran dalam hidup semasa mengalami masalah dialisis atau transplant lah. Okey, antara cabaran untuk sebelum transplant tu, nama saya dipanggil beberapa kali oleh nurse lah. Nurse ada kontak untuk saya standby, bersiap sedia kerana ada organ lah. Tapi sayangnya beberapa kali tu dibatalkan kerana tiada persetujuan dari waris. Walaupun penderma tu sendiri telah berikrar untuk mendermakan organ. Itulah. Jadi memang pesanannya memang pentinglah anda yang sudah berikrar, sampaikan yang anda kepada waris anda bahawa jika anda sudah tiada, anda akan mendermakan organ anda kepada mereka yang lebih memerlukan. Betul. Untuk waris pun hormatilah ikrar mereka. Dan mana yang nak orang kata bila selepas menderma dan si mati tu ditanam orang cakap tak sempurna tu, bolehlah cari hadis-hadis atau apa yang pernah diwar-warkan. Jadi untuk makluman pada penonton sekalian, sejak tahun 1970 lagi, Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan fatwa bahawa hukum penerimaan organ ini diharuskan. Jadi merujuk pada hadis itu, kita nampaklah ada juga peningkatan daripada kalangan umat Islam, dan pastinya bangsa lain lebih ramai kalangannya yang menjadi berikrar. Tapi dengan adanya sandaran daripada hadis tersebut, insyaAllah memberikan kita semangatlah bagi umat Islam untuk lebih ramai lagi berikrar sebagai penderma organ. Baiklah, soalan seterusnya beralih kepada Bro Anan kita. Yang adakah Bro Anan pernah mencuba apa-apa cara alternatif ataupun apa-apa cara perubatan yang lain untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Bro Anan? Ya, selepas saya buat dialisis saya CIPD untuk 1 tahun pertama. Selepas 1 tahun tersebut, badan saya sudah mula tak terima dan saya tak dapat jalankan aktiviti kerjaya saya, kehidupan sendiri saya, semuanya terganggu, tergendala, seperti letak full stop. Jadi saya fikir mesti ada sesuatu rawatan di dunia ini selain transplant untuk pulihkan semula, reverse back organ yang telah diracuni dengan penyakit yang kita terima tu. Kita pun cari, saya pun cari di social media, di mana-mana platform yang ada, dan saya pun buat apa yang cari, apa boleh dapat, tapi semuanya gagal. Dan selepas 1 tahun saya hubungi sana dan sini, selepas segalanya gagal, dan saya buat keputusan akhirnya transplant saja yang mampu selamatkan saya dan kembalikan saya pada kehidupan normal dan seperti saya inginkan. Dan satu boleh dikatakan dengan fikiran yang kolot saya pun ada, takut sebab saya terfikir yang selepas transplant masih ada gangguan, masih terhad sakit, macam-macam fikiran. Sebab kita mengalami sakit macam ni, fikiran kita mesti akan terganggu dengan negative thoughts, yang lebih dikatakan fikiran yang negatif. Jadi beberapa doktor berbincang dengan saya, explain
walaupun lepas transplant bagaimana kehidupan dia akan berubah. Dan saya juga jumpa patient-patient yang selepas yang sudah ditransplant, saya tengok mereka tampak sangat-sangat lemah. So jadi saya baru dapat tahu, okey, memang beginilah kehidupan kita, memang kembali normal 100%. Jadi saya pun setuju. Dan Mira saya, iaitu ibu saya, yang berhadapan depan dan betul-betul ingin nak selamatkan anak dia, iaitu saya, untuk bagi organ donation ni. Dan semasa kita pun buat workup, transplant workup selama hampir 1 tahun, sebab ada sedikit masalah salinan sana. Sebab doktor betul-betul buat pemeriksaan yang terperinci sebelum buat transplant, terutamanya kepada penderma. Dan semuanya selepas berjaya, transplant berlaku. Dan sini saya sudah sampai ke kehidupan semula, lebih aktif, lebih kuat bersenam, makan sesuka hati, minum sesuka hati, sebab semasa kita buat dialisis, minuman kita sangat-sangat terhad. Yang untuk CAPD hanya 1 liter satu hari. Dan untuk HT 500 ml. 500 ml saja. Itu termasuk sup ke apa ke lah, makan ubat apa semua kat situ. Bagaimana dengan kos rawatan? Adakah dapat bantuan ataupun sebab saya difahamkan nak buat dialisis mengambil kos yang agak tinggi kerana jadi ada dapat bantuan tu macam mana? Okey, untuk saya dapat bantuan daripada JAKWA, Jabatan Kemajuan Orang Asli, disebabkan saya adalah orang asli yang dari suku Kuala di Pontian, Johor lah. So rawatan tu ditanggung sepenuhnya lah. Walaupun saya boleh mohon pada zakat dan juga susu, tapi yang itu biarlah yang lain yang lebih memerlukan, kerana kita ada saluran yang lain yang tidak semua orang boleh dapatkan. So kos memang agak tinggi, belum lagi kalau ada yang kena masuk ubat tambah darah, ada yang kena makan ubat itu inilah, semua tu sangat costing lah, sebab ada yang kena tambah duit sendiri. Dia macam berulang macam mana? Ada poster atau ditaja terdapat pertukaran dari mana bantuan? Untuk CAPD, untuk dialisis dan dialisis air, dia kos dia selepas kita dapat subsidi dari kerajaan, kosnya 100 untuk setiap bulan. Dan air itu akan disampaikan ke rumah dan kita boleh buat dialisis di rumah buat masa tu. Dan kebanyakan ubat-ubat yang saya ambil semuanya dari hospital. Dan tak ada ubat yang berlebihan saya patut ambil di luar. Sebab kita follow 100% apa yang doktor cadangkan, dan kita ikut berjalan serentak dengan doktor dan patient nurse yang ada di sana, sebab mereka semua memang pakar. Cara mereka tunjuk ajar kita cara menggunakan ubat, tempat dialisis tu. Setiap kali kalau ada masalah, dia orang standby 24/7 bila-bila untuk tolong. Macam saya ni tak ada pengalaman lagi dialisis semua. Ada rasa sakit ke perut tu kalau nak ada perawatan macam mana? Ada rasa apa-apa? Okey, untuk hemodialisis tu dia menggunakan jarum. Sebab tu dia buat tapak untuk membesarkan saluran darah tu lah. Dan hanya di situlah, di tempat itu saja yang dicucuk. Mungkin ada yang sakit, ada yang dah terbiasa, tapi tetap kena jalankan jugalah rawatan tu. Memang, tapi macam saya dah biasa. Tapi biasa nurse akan start daripada jarum yang kecil dululah, sebelum bila keadaan sudah semakin okey, dah terbiasa, baru dinaikkan saiz jarum tu. Dan bagi CAPD,
kita buat satu pembedahan yang sangat kecil di bahagian perut, dan dia akan masukkan tube ke dalamnya, dan kita buat sambungan yang air dialisis yang kita bawa melalui tube tersebut, dan air itu akan masuk. Dia akan seperti air campuran garam dan gula. Dia boleh serap air yang berlebihan dari badan. Lepas tu kita akan keluarkan balik. So itulah proses dia melalui perut. Tiada jarum lah untuk CAPT. Tiada jarum. Lebih selamat. Tapi cuma selepas sekian lama kita buat dialisis, sama ada CAPD ataupun EHT, badan kita nampak perubahan. Bukan lebih baik, mungkin agak kurang sikit, seperti pemakanan. Kadang-kadang kita rasa sangat letih, sangat-sangat letih. Memang kita sentiasa rasa lesu, tak bertenaga. Memang makanan kita akan lebih terhad dan macam-macam lagi. Itulah konsep yang sangat menarik pada dua kita yang jarang kita rasai. Tapi pada anda di luar sana, hargailah kesihatan anda, hargailah masa anda, hargailah keluarga anda, kerana itu yang terbaik untuk anda. Dan gambaran yang berharga untuk kedua-dua ahli panel kita, Bro Anna dan juga Puan Bel. Kita berhenti seketika, jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi dalam podcast kat sini, My Singgah. Kita jumpa lagi. Okay, mula-mula anda masuk dalam App Store. Anda search dan cari kat sini. Dah jumpa kat sini. Anda download. Dah download je pun. Anda klik open, kemudian anda cari herba kat sini. Dah tengok? Anda boleh pilih produk herba yang anda inginkan. Senang je kan? Kat mana? Kat sinilah. Anda download sekarang. Ya, bertemu kembali dalam podcast kat sini, My Singgah, My lagi. Dan kita di dalam soalan sesi yang terakhir lah katakan. Soalan yang sungguh mencabar, yang pastinya memberi semangat galakan kepada anda luar sana untuk mengikrar sebagai penderma organ. Lebih kurang 10,000 pesakit yang menunggu organ untuk didermakan. Namun, kita masih lagi kekurangan pengikrar dan juga penderma organ. Jadi, saya nak tanya kepada Bro Anan sendirilah, agaknya apakah kepentingan pendermaan organ ni demi untuk menyelamatkan orang lain? Dalam perjalanan masalah buah pinggang dialisis, sebelum dan selepas transplant pun, saya tengok ramai, kalau boleh dikatakan beratus orang yang mengalami masalah buah pinggang ni. Kalau melebihi 35, berumur 35 dan ke atas, lebih kurang 40 hingga 45%. Manakala bawah dari berumur 35 tahun, iaitu dari lahir sehingga 35 ni, hampir 60% yang mengalami masalah buah pinggang, sama ada secara semula jadi selepas lahir ataupun tiba-tiba. Dan kepentingan sebetul-betulnya, kepentingan untuk menderma organ untuk buah pinggang ni, sebab budak-budak yang berumur yang sangat rendah, yang kecil terutamanya, yang belas-belas tahun saja, walaupun kita dah dewasa, kesakitan, penderitaan, banyak halangan yang kita alami, apatah kata yang budak-budak yang kecil, dan ramai yang meninggal dunia sebab tak sampai organ pada mereka. Dengan mata sendiri saya pernah nampak orang meninggal tanpa dapat organ, gagal menerima organ. Dan sudah sekian lama orang yang buat dialisis ni, mereka kadang-kadang berfikir, kenapa saya masih hidup? Kenapa organ tak dapat? Apa masalah saya? Kenapa Tuhan tak kurniakan aku? Memang semua ada kat sini.
Cuma kita perlukan bantuan daripada rakyat Malaysia, terutamanya dalam involvement mereka dalam pendermaan organ. Sebab selepas setiap orang yang meninggal, mereka masih boleh hidup di dalam orang lain, masih boleh selamatkan orang yang sedang menderita, terutamanya budak-budak yang kecil. Apa salah mereka? Memang tak salah, masih kecil, mereka masih belum hidup lagi. Ada yang berumur 15 tahun, 13 tahun, 17 tahun, dan ramai lagi yang sangat muda. Mereka masih belum jejak langkah di dunia luar. Mereka ada banyak dream, mimpi untuk kerjaya, untuk kehidupan yang besar. Tapi semuanya tergendala. Ada yang dah putus, jadi gelap, sampainya mereka tak bangun. Jadi dengan memberi pendermaan organ yang lebih banyak, lebih ramai, terutamanya budak-budak yang bawah umur dapat diselamatkan. Dan bagi orang-orang yang lebih dewasa yang sengsara, tak dapat menanggung keluarga, financially yang dah break, mampu kembali ke hidup semula. Ini yang betul-betul tujuan untuk pendermaan organ, untuk selamatkan nyawa yang betul-betul menderita di luar sana. Sebab kita memang perlukan ramai lagi penerima organ di Malaysia. Hampir 50,000 orang yang kini mengalami masalah buah pinggang, dan lebih 10,000 orang tengah menunggu seperti Abang DJ yang cakap tadi, menunggu organ. Itu yang kepentingan dari pandangan sudut pandangan saya. Mungkin ada tambahan pada Okey, saya nak tanya Abang DJ lah. sebab Sebab saya tahu yang saya mendapat cerita dan saya mendengar cerita yang Abang DJ adalah salah seorang yang pernah mendermakan organ. Boleh Abang DJ kan Abang DJ ceritakan macam mana terdetik nak membantu dan nak mendermakan, dan kepada siapa dan apa organ tu? Agaknya saya host ke awak host? Kau cakap jadi saya tukar tempat. Soalan ni Abang DJ tanya pada kita dan saya mendapat tahu dari awal lagi saya nak tanya sebenarnya, dan bila ada peluang saya tanya. Pasal tak WhatsApp je. Kita boleh sharing sharing lah, betul. Warga Malaysia. Itu dah. Kita tepukan untuk Puan Bel dulu, tepukan. Yang telah tanya soalan yang bagus pada hari ini. Soalan bonus pada hari ini. Terima kasih pada Puan Bel, terima kasih pada Bro Adnan yang sudi hadir pada hari ini. Memang saya sangat hargai lah, appreciate lah kan. Macam saya, Abang DJ ataupun nama sebenar Idris Muhammad lah, merupakan salah seorang penerima hati. Saya penerima hati yang kedua di Malaysia. Itu saya telah menermakan sebahagian hati saya pada tahun 2000 pada seorang adik kecil yang bukan ahli keluarga, tapi saya macam menyelami perasaan yang dihadapi dia tu, sehinggalah saya dapat menermakan sebahagian hati saya pada adik tu lah. Adik Nurul Afrikah Muhammad Zahir, masa itu berusia 1 tahun 6 bulan. Masih kecil dan operation dia telah jaya dilaksanakan selama lebih kurang 12 jam. Dan selama 1 bulan kami tempatkan di hospital untuk recover. Jadi menermakan sebahagian hati tu, saya rasa mungkin rezeki adik tu, mungkin rezeki tu, sebab saya sebenarnya jadi orang yang ke-18 yang dipanggil untuk sesi ujian pada pihak hospital lah. Jadi saya orang yang ke-18, match pula adik ni, dan alhamdulillah adik ni dapat meneruskan kehidupannya lah. Serba ringkas cerita mengenai saya, alhamdulillah. Seperti yang kita bincang tadi, yang bawah umur yang mengalami kekurangan kesakitan bawah pinggang yang perlukan organ-organ bawah pinggang, hati dan macam-macam lagi. Dan penderma organ ni adalah wira bagi kami sendiri. Ya, betul. Bagi kami yang memerlukan, dan saya harap ramai lagi lah yang mendaftar untuk menderma organ ni.
Jadi di kesempatan ini juga Abang Encik nak ucapkan terima kasihlah kepada rakyat Malaysia yang sudi bersemangat untuk adik ni dapat untuk kami berdua ni dapat meneruskan pemindahan organ ni lah. Terima kasih kepada rakyat Malaysia. Jadi oleh sebab Puan Bel dah soal saya, jadi saya nak soal Puan Bel balik lah. Cuma tak ada mic. Kalau ada mic yang pegang tu memang berebut. Kan? Baiklah, jadi apakah pesanan Puan Bel kepada rakan-rakan atau pesakit kita yang buat dialisis ni? Apa pesanan khas untuk mereka? Okey, kat sini bagus sebab banyak yang saya tengok dekat TikTok lah, dekat sosmed lah, penjualan produk-produk yang boleh reverse CKD, reverse penyakit buah pinggang. Sebenarnya benda-benda tu semua tak penting dan tidak diperlukan kerana buah pinggang memang dah tak boleh nak proses bendasing-bendasing yang masuk lagi. Sebab tu kita perlu menjalankan rawatan dialisis untuk mengeluarkan itu. Dan bila bendasing-bendasing tersebut tak boleh diproses oleh buah pinggang dan dia akan diproses oleh organ lain pula seperti hati dan sebagainya. Dan bila terlalu banyak bendasing yang masuk, dia akan menyebabkan kerosakan organ lain pula lah. So dekat sini saya nak tekankan tak payah cuba sebab produk-produk tersebut kebanyakannya mengandungi banyak steroid yang kita akan nampak kesannya dalam tempoh waktu yang singkat. Dan bila kita mengamalkan dan menggunakan produk-produk tersebut in long term, dia akan merosakkan organ-organ lain lah. Dan kebanyakan benda ni terjadi pada pesakit bila diorang banyak komplain dan cakap rawatan dialisis ni akan membuat diorang semakin lemah, sedangkan dalam kita tak tahu diorang mencuba berbagai-bagai produk atau ubat yang tidak disahkan oleh KKM atau yang dijual-jual di sosmed lain-lain. So tak perlulah. So bagi pesakit dialisis, you all sebenarnya kena ambil tahu pasal transplant ni. So tanya pada nurse, tanya pada doktor walaupun tak tahu apa transplant tu, walaupun tak diterangkan dengan jelas, korang sendiri yang kena ambil tahu lah apa, dan tanya dengan nurse layak tak you all untuk transplant ni, untuk menerima organ ni. Dan selain daripada cadaveric, untuk menunggu panggilan daripada penerima mati otak, apa solution lain untuk transplant? Untuk dari ahli keluarga ke atau dari orang luar ke yang kalian kenal yang ada pertalian darah juga? Bagi yang ingin derma, ahli keluarga, tolong sesiapa yang dalam family, dalam keluarga yang mengalami sakit ni, tak perlu risau ataupun tak perlu pull back. Sebab bagi menderma organ ni 100% safe, 100% boleh hidup healthy, kuat, sihat, segar, muda lagi, bertenaga. Kan? Mampu. Sebab ada yang fikir yang derma organ ni tenaga dia orang, power dia orang 50% dia orang akan reduce ke. Cakap macam ni kan, lagi senang. Orang takut. Tak perlu takut. Come forward. Kalau saya, mak saya dan adik saya berebut nak bagi untuk saya. Adik saya datang dulu, lepas tu mak datang dulu, saya nak derma atau saya nak derma. Sebab saya untung dapat keluarga ni. Semua orang pun memang untung, cuma belum ada kesedaran lagi. Itu sahaja. Jadi kami memang galakkanlah untuk anda berikrar di mana dengan pendataan organ ini dapat membantu orang lain meneruskan kehidupan. Dan kalau anda yang dah berikrar tu, war-warkan lagi kepada rakan-rakan anda di luar sana. Kan? Ada juga program Code Life. Di situ ada doktor dan pesakit-pesakit yang living, warisnya mendermakan organ. Di situ diorang ada sharing lah. Jadi bila ada program ni dibuat, bolehlah join diorang dan ajak waris mendengar. Kadang-kadang kurangnya info mengenai pendermaan organ daripada ahli keluarga
Itu yang menyebabkan diorang takut dan kurang info lah sebenarnya. Kalau yang sakit hati tu dipanggil biliary ataxia. Saya mendermakan organ pada adik tu. Kalau sakit buah pinggang pula, dia ada simptom ataupun tanda-tanda ke macam mana? Biasanya untuk buah pinggang, dari badan kita memang rasa sangat-sangat normal. Seperti saya, simptom macam saya dapat tahu yang saya ada buah pinggang ni agak kelakar sikit. Seperti saya sakit gigi. Okay. Saya pergi hospital nak cabut gigi. Lepas tu sebelum cabut biasa dia orang buat check up blood pressure. Tekanan darah sini saya sangat-sangat tinggi. Melebihi 200 lebih, bawah melebihi 100 lebih. Lepas tu mereka dah takut. Buat ujian demi ujian seperti darah, urin, lepas tu darah daging darah dalam ke. Lepas tu yang tiba-tiba dia orang suruh saya admit. The next day doktor cakap, minta maaf, buah pinggang you hanya 15%. Saya Fungsi buah pinggang hanya 15%. Saya memang normal. Kerja, kuat, keluar, balik, happy. Macam tak ada apa-apa. Dan saya pun tanya doktor, kenapa doktor saya tak rasa apa-apa? Tak sakit, tak ada apa. Dan doktor pun beritahu, kebanyakan sakit buah pinggang hanya dapat simptom yang sangat kuat pada end stage. Yang sebelum tu, yang simptom yang sangat mild tu, seperti urine yang berbuih, kencing yang berbuih. Kalau nampak simptom awal lah. Simptom awal, betul. Nampak dia berbuih, pergi hospital. Ataupun seperti yang Cik Bel, yang suka undur kali kena. So bagi yang pekerja atau yang inilah, yang ada aktiviti tu, buatlah check up pulih, medical check up untuk mengetahui apa masalah yang ada. Kalau normal, Alhamdulillah. Sebab dari situlah buatlah setahun 2 kali, at least setahun sekali. Sebab kita takkanlah buat sekali semua hidup je kan. Kita pun tak tahu apa yang kita makan, apa yang kita minum. Sekarang ni musim viral makanan macam-macam masuk apa semua. Dan bukan setakat kita boleh detect kita punya buah pinggang berapa persen lagi, dan penyakit-penyakit lain pun kita boleh elakkan lah. Dan lagi satu, jagalah pemakanan. Yang sakit pun kena jaga makanan, yang sihat lagilah kena jaga makanan. Seperti lagi yang kebanyakan yang dapat masalah buah pinggang ni, yang kita buat dialisis yang transplant ni, kalau kita tanya cerita sebelumnya tu, sama seperti yang saya cakap. Tak tahu buat simptomnya pada akhir, end stage. Selepas tiba-tiba dia dapat tahu, ada yang masa saya dengar ada seorang pemuda tengah bawa motor, dia pingsan. Balik cek masalah buah pinggang, sebab buah pinggang dah end stage. Memang ramai yang hanya dapat tahu selepas sampai di end stage. So, baru tu simptom dia jadi sangat kuat. Sebelum tu 100% normal. Ya, macam saya juga. Saya waktu tu demam berpanjangan. Sebulan lebih saya demam. Tapi saya tak nak pergi hospital sebab kita sendiri tahu kecemasan hospital kat Malaysia ni, waiting list dia sangat lama, dan saya tak nak. Saya malas. Di situlah kesalahannya, saya malas. Kemudian masih berlarutan hingga waktu tu saya kerja dan saya menyewa rumah di Ampang, naik tangga tingkat 4. Saya boleh tidur kat tingkat 2 sebab terlalu letih, terlalu penat. Terasa macam buat apa, terlalu letih. Tertidur dekat tingkat 2 sebab tak larat, dan naik atas, dan beberapa hari kerja tak berdaya, bos saya sendiri bawa saya pergi cek darah kat pet lab, dan di situ diorang sangat takutlah sebab kreatinin saya naik dah tinggi. Lepas tu dah 1000 lebih masa tu, dan fungsi buah pinggang saya waktu tu dah di bawah 15. Tapi waktu tu masih degil juga sebab kita masih boleh melakukan aktiviti, cuma pergerakan tu terhad je lah, macam lemah apa semua. Dan kita rasa haus sangat. Dan sampai satu tahap tu saya pingsan kat tempat kerja. Doktor bawa pergi hospital, saya collapse, dan sampai hospital tu
saya diberitahu saya collect selama seminggu, dan bila saya sedar, diorang terus hantar saya ke hospital Selayang untuk rawatan lanjut. Waktu tu saya tak tahu apa-apa lah. Sampai sana tak sampai seminggu, saya koma 2 bulan lebih. Dan bila saya sedar, saya dah dialisis melalui femoral di bahagian peha, dan doktor explain lah waktu tu yang buah pinggang saya dah tak berfungsi. Cuma mereka tak dapat tahu lagi apa puncanya. Dan bila buat biopsi lah, macam yang awal tadi saya terangkan, mereka buat biopsi dan baru dapat detect benda tu adalah SLE, lupus nephritis yang menyerang organ buah pinggang saya. Ya, betul. So benda ni patutnya dari awal lah. You kerja macam mana you kerja mencari duit apa semua, at least setahun sekali tu kena follow up, check up. Ada good saying yang saya pernah baca. We might have 1,000 problem in life. Once health gone, everything gone. Betul. Itulah dia apa kisah yang mereka lalui, satunya pengalaman yang sangat berharga, kerana ini sesungguhnya beri peluang kedua untuk mereka meneruskan kehidupan sehingga berjaya muncul pada hari ini dan juga terus menyampaikan kesedaran yang amat mana kepada masyarakat tentang pentingnya pendermaan organ. Di mana kepada anda di luar sana, jangan sia-siakan masa anda, jangan sia-siakan hidup anda, berilah yang terbaik semasa anda kembali kepadanya, ya, semasa anda meninggal dunia. Inilah anda punya amal ataupun anda punya amal baiklah yang terakhir, ya. Amal baik terakhir untuk anda menermakan organ anda kepada mereka yang lebih memerlukan. Tolonglah, tolonglah. Kerana ini juga harapan rakan-rakan kita di luar sana, ya, yang beribu yang menunggu untuk organ ini untuk meneruskan kehidupan. Puluh ribu. Puluhan ribu. Inilah peluang anda untuk, sebab anda hidup ni seperti juga saya sudah berikrar, anda bagaimana? Jadi apakah pesanan yang Puan Bel nak sampaikan kepada rakyat Malaysia mengenai pendermaan organ? Ada pesanan ataupun pesanan kepada waris yang telah bersetuju menermakan organ pada anda? Okey, macam saya, nama saya sebenarnya dah hampir 8 ke 10 kali dipanggil, di call oleh nurse untuk bersiap sedia. Bersiap sedia lah, kerana ada penderma lah. Tapi setelah menunggu beberapa jam, nurse call semula menyatakan yang waris tidak bersetuju untuk mendermakan organ penderma. Sedangkan penderma itu sendiri dah berikrar lah. So pada mulanya saya agak kecewa jugalah. Tapi bila ada kawan-kawan yang telah melaluinya sebelum saya, dia cuma cakap bersabar, akan ada yang bersetuju nanti. So kepada pewaris, hormatilah ikrar, dan kepada penderma, bagi tahu pada ahli keluarga, pada pasangan, pada waris anda, hasrat anda untuk menderma organ tu. Ya, betul. Dan saya sebagai penerima juga telah mendaftar sebagai penderma organ, walaupun buah pinggang saya menerima, dan saya masih ada tisu-tisu lain yang boleh saya dermakan juga. Untuk Hanan pula, Terima kasih kepada Puan Bel, dan Hanan mesti ada sesuatu yang anda sampaikan kepada ibu anda yang saksikan podcast ini, dan juga apa yang anda boleh sampaikan juga kepada rakyat Malaysia dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Tamil. Kita dedikasi untuk ibu dulu. Silakan. Untuk ibu saya, dia adalah wira yang selamatkan saya, dan dia bagi kehidupan ni untuk kali kedua. Yang pertama, saya di dalam dia. Yang kedua, dia di dalam saya. Okey. Yang ada seorang wira lagi yang tersembunyi di belakang kita, di antara saya dan ibu saya, iaitu adik saya. Kalau adik saya tak ada, memang proses transplant ni untuk ibu saya, untuk saya, untuk semua kehidupan saya sampai hari ini memang tak akan jadi. Adik saya adalah seorang wira, superwoman. She's a woman, superwoman, boleh saya katakan, yang tarik keluar saya dari lubang
neraka. Keluarkan saya, selamatkan saya bersama gandengan ibu, adik, dan akhirnya saya diselamatkan, dikeluarkan. Terima kasih kepada ibu, terima kasih kepada my lovely sister, my adik, dan kepada rakyat Malaysia. Please, if can possible, donate your organs. There are so many children, there are so many adults, there are so many youngsters, women and men are waiting to get healthy back. This is your gift of life for them. கண்டிப்பா உங்களோட organ donationக்கு இன்வால்வ் பண்ணுங்க. அடுத்தவங்களை காப்பாத்துங்க. காப்பாற்ற முடியும், அதை செஞ்சீங்கன்னா செய்யுங்க. நிறைய பேர் வாழ்வாங்க. அவங்க சிரிப்புல உங்க குடும்பத்தை நீங்க பார்க்கணும். Yang saya cakap ni tolong donate organ. Anda boleh tengok senyuman ahli keluarga kamu melalui mereka. Faham. Itu pesanan yang amat deep, amat dalam ya. Anda boleh tengok senyuman kamu melalui keluarga mereka. Ya, orang yang telah organ, yang meninggal, yang donate organ kan, boleh tengok senyuman mereka. Boleh tengok kembali senyuman mereka yang telah pergi tu kerana telah menermakan organ untuk orang lain. Ya, betul. Itulah satu persoalan yang sangat-sangat menarik untuk slot kali ini. Dan terima kasih kepada kedua ahli panel, itu Puan Bel, Puan Siti Rahayu Abdullah, dan juga Brother Adnan Pandian, Adnan Pandian ataupun Bro Adnan. Terima kasih banyak kerana sudi menjadi tetamu, yang mana kita akan kembali lagi selepas ini dalam teka-teki AI. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana. Baiklah, bertemu lagi saya Abang DJ dalam podcast kat sini, Mai Singgah. Tadi kita dah bicara tentang hal yang sangat serius, yang sangat memberi manfaat terutama kepada rakyat Malaysia di luar sana mengenai penerimaan organ. Sesungguhnya nyawa kedua, penerimaan organ itu adalah nyawa kedua untuk mereka yang memerlukan. Jadi dalam slot teka-teki AI ni bersama kedua-dua tetamu lah, saya nak tanya Puan Bel dulu. Soalan yang pertama, apa yang besar macam gajah tapi tak berat langsung? Besar macam gajah. Ada apa yang berat macam gajah tapi dia tak berat langsung pun. Apa Kak? Kapas. Dia besar macam gajah. Tapi dia tak berat. Besar macam Hati yang gajah. baik. Apa agak-agak apa? Terus saya dia. Okey, kita tanya penolong perbeg kita dapat buat clue sikit. Besar macam gajah. Dia apa sesuatu? Dia besar macam gajah tapi dia tak berat pun langsung. Dia besar macam gajah tapi dia akan menyala bila tenggelap. Tenggelap ada lampu, dia akan menyala kat bawah ni. Dia akan nampak. apa dia? Bayang-bayang. Bayang-bayang apa? Bulan. Bayang-bayang gajah. Betul. Betul. Betul dia gajah. Betul lah. So bayang-bayang Okey, gajah. betul. Okey, soalan seterusnya untuk peluanan kita. Okay. Burung apa yang boleh berdiri, boleh baring tapi tak boleh terbang? Burung apa yang boleh berdiri, boleh baring tapi tak boleh terbang? Ayam. Burung apa? Burung apa? Burung apa? Apa tu? Swan. Burung apa? Itik Dia boleh berdiri, boleh baring tapi tak terbang. Oh, penguin. Comel. Okey. Puan Bel pula. Kereta apa yang penumpangnya satu tapi driver dia ramai? Kereta apa yang penumpangnya satu tapi driver dia ramai? Mengantar jenazah. Ya, betul. Okey, seterusnya. Berwarna Kalau ikan dalam kuali, kucing dekat mana? Kalau ikan fish kan, inside the kuali lah kan. Okey, kalau kucing dekat mana? Kucing dekat mana kan? Sebelah keluar je. Sebelah keluar je. Kuali keluar tepat. Dia kena naik balon pun sampai. Kucing. Kucing kat mana? Yalah, kalau dia nak makan kucing tu kan. Kalau ikan kat kuali, kucing kat mana? Kalau kita naik balon, betul. Okey, ni soalan ni siapa Siapa jawab tepat dia menang lah. Soalan ni last tau.
Saya tidak boleh dibeli tapi boleh diberi. Saya berhenti bila awak berhenti, namun boleh teruskan hidup orang lain. Siapakah saya? Penerima organ. Organ apa? Organ apa? Hati, Lagi. jantung. Betul. Dia menang. Akan menerima hadiah berupa penginapan 3 hari 2 malam di rumah sendiri. Okey, baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada dua tetamu kita, iaitu Puan Bel, Puan Siti Rahayu Abdullah, seorang penerima organ buah pinggang dari Kedewik MRT Otak, dan juga saudara Anandan Pandian, ataupun Bro Anan kita. Terima kasih banyak kerana sudah datang ke studio kat sini. InsyaAllah kita jumpa lagi InsyaAllah. Ya, kita akan jumpa lagi. Okay, dan terima kasih banyak. Terima kasih kepada kedua ahli panel. Dia tepukan untuk kedua ahli panel kita. Terima kasih banyak kepada anda yang sedang menonton. Jangan lupa kita akan jumpa lagi dalam slot podcast kat sini dengan tetamu yang lain. Kita jumpa lagi. Bye. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.